Kenapa Zizan Razak didapati melompat-lompat sambil pakai baju raya? Mungkin sebab dia tengah pakai Tecno Camon 40 Pro boleh ambil gambar yang cantik walaupun tengah bergerak dengan pantas. So ni dia smartphone terbaru daripada Tecno Camon 40 Pro. Berbaloi ke tak untuk korang dapatkan? Jom kita tengok sama-sama. First kali aku memang sukalah dia punya design, memang nampak fresh dan stylish. Kat tangan aku sekarang ni warna Galaxy Black, dia ada dua lagi color tau, Emerald Lake Green dengan Glacier White. Coba tengok ni, siap ada AI assistant tau, nama dia Ella. Tengoklah dia punya screen ni, memang betul-betul bright. 6.78 inci 120Hz AMOLED display. Dengan screen yang cantik macam ni, rugilah kalau korang tak pakai untuk main game ataupun nak tengok movie. Dari segi kamera pula, aku rasa korang mesti suka sebab dekat sini ada 50 megapiksel kamera siap dengan OIS. Yang bestnya dekat sini ada Sony Flash Snap tau. So kalau korang berlompat-lompat macam monyet pun dia still boleh ambil gambar dengan jelas. Dia punya kamera shutter ni memastikan korang takkan terlepas momen penting. Bukan setakat ambil gambar je, kalau korang minat main game, dekat sini ada prosesor Helio G100 Ultimate. Tambah pula dengan 16GB extended RAM, nak main game dekat sini memang terasa smooth lah. Kalau nak multitasking pun sesuai. Untuk bateri pun tak perlu risau tau, sebab dekat sini ada 5200 mAh bateri siap dengan 45W supercharge. Memang tahan lama dia punya bateri ni, dan kalau nak charge pun boleh naik dengan cepat. Lagi satu yang aku perasan kan, dia punya speaker memang kuat tau, sebab dekat sini ada Dolby Atmos dual stereo speaker. Ada banyak lagi dah feature yang best. Contohnya dia ada NFC, lepas tu ada infrared remote untuk korang kawal TV ataupun aircon. Pada pendapat aku, Tecno Camon 40 Pro ni memang ada spek yang best, sangat berbaloi dengan dia punya harga. Kalau korang nak tahu kan, Tecno Camon 40 series ni harga dia bermula RM849 je tau. Memang murah. Kalau Zizan Razak pun dah try, aku rasa korang pun kena try Tecno Camon 40 Pro ni.